Untuk mereka yang berjiwa rebel, Royal Enfield tawarkan band 650, dan untuk mereka berjiwa gentleman, ada klasik 650. Kedua model ni berkongsi enjin 648cc berkuasa 47 horsepower dan 56.5 Nm yang sama. Jadi, apa bezanya? Senang cerita, BER 650 ialah sebuah scrambler dengan kemampuan tunggangan light off-road, dan klasik 650 ialah sebuah retro cruiser untuk tunggangan yang chill bersama teman-teman anda. Rupa BER 650 diinspirasikan dari peluang padang pasir California pada tahun 60-an. Untuk suspensi, fork Showa USD untuk depan dan dua absorber Showa di belakang digunakan di atas motor ini. Ground clearance pula ialah setinggi 184 mm. Klasik 650 pula bukanlah motor lumba ekstrim, tapi sebaliknya cruiser klasik yang relax je. Rupa retro dengan perumah lampu jenis bulat, pelana tunggal dan exhaust berkembar memang nampak klasik habis lah. Setup tunggangan rangkumi suspensi teleskopik dan absorber berkembar dengan rim lidi bersaiz 19 dan 18 inci. Walaupun tema klasik, features yang ada tetap moden dengan adanya skrin TFT triple bulat dan ABS dual channel. Harga untuk BER 650 bermula RM35,700 hingga RM36,000, dan klasik 650 bermula RM34,500 hingga RM35,500. Jadi, korang ni jenis rebel ke atau gentleman?